Kalau ada masalah pun, janganlah libatkan orang lain. Ni pergi berhenti tengah-tengah highway. Allahu Akbar. Berhenti mengejut di tengah lebuh raya akibatkan kemalangan 3 kenderaan. Allahu Akbar. Kalau ada masalah family pun, keluarga pun, settle lah tepi. Ni mengganggu orang lain, nyusahkan orang lain. Berhenti tengah highway. Allahu Akbar. Nampak tak hari ni kita bertindak ni luar kewarasan akal dan tidak wajar. Kewajaran akal ni tak ada. Kalau ya sekalipun kita nak kejar, yalah aku baca yang lelaki ni naik Honda City ni dia kejar adik dia sebab kejar MPV ni. Dan MPV tu ada adik dia, adik perempuan dia ikut teman lelaki. Yalah kalau macam tu sekalipun tak payahlah nak sampai kacau lalu lintas, nyusahkan orang lain. Ni tengah-tengah highway ni, ramai pengguna. Bukan kita seorang je yang guna highway tu. Ni dah berlaku pula aksiden. Allahu Akbar. Video ni bukannya untuk aku hantam siapa-siapa atau nak cari salah siapa-siapa. Tapi untuk kita ambil pengajaran, sama-sama kita ambil pengajaran. Sekali kita sebagai manusia ni perlulah bertimbang rasa. Jangan anggap kita ni, kita seorang je guna jalan raya ni. Jangan pentingkan diri. Kita ni kenalah bersikap toleransi. Sifat ihsan sama kita. Kena ada lah. Jadi barulah kita ni dapat Islam yang sejahtera. InsyaAllah. Yang kedua, kalau kita tengok kan insiden yang berlaku ni sebab apa? Sebab dia nak kejar adik dia dalam kereta MPV tu. Adik dia perempuan kan? Sebab itulah baginda Nabi SAW bagi tahu, ikat anak isteri di rumah. Ikat anak isteri di rumah ni bukannya suruh Nabi suruh kita ikat anak isteri dekat tiang ke di mana-mana. Tapi para wanita, anak, perempuan, semuanya tempat yang terbaik adalah di rumah. Sebab itulah Nabi SAW suruh para wanita, para isteri ni duduk di rumah. Banyaknya berlaku fitnah jika mereka ni semua keluar di rumah. Allahu Akbar. Sebab inilah kes ni berlaku. Kan? Ada yang wanita ikut teman lelaki kan hilang. Rupa-rupanya kan wanita ni hilang bukannya sebab diculik atau apa, sebab ikut teman lelaki juga. Ada yang tak balik rumah sebab apa? Sebab ikut teman lelaki. Ada yang tak ada dekat negara ni, tanah Melayu ni, lari. Sebab apa? Sebab ikut teman lelaki. Bukan tu saja, tapi hari ni kita dah normalisasikan, kita dah normalkan perkara ni, iaitu apa dia? Percampuran lelaki dan perempuan. Kita dah anggap biasa. Sedangkan lelaki dan perempuan ni tak boleh bersama, tak boleh duduk sekali. Kalau duduk sekali, inilah jadi dia. Kan? Di zaman persekolahan, cinta monyet. Di zaman universiti, bercinta lagi. Allahu Akbar. Sebab sistem hari ni kita ambil, sistem pendidikan hari ni, bukan kita laksanakan sistem Islam tu. Islam ni berbeza dengan agama lain. Hari ni, hakikatnya, kita anuti Islam liberal. Kita, tak apa. Ada sebab dia. Kalau untuk belajar dan bekerja, tak apa, lelaki perempuan. Kita melanggar hukum-hukum Allah. Sedangkan lelaki dan wanita ni tak boleh nak mencampur. Tapi hari ni kita dah jadi biasalah tu kan. Kita ambil remeh. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala tak makbulkan doa kita, tak memperkenankan
apa yang kita nak tu. Sebab apa? Sebab kita ingkar suruhan Allah Subhanahu Wa Taala dan ambil remeh. Nauzubillah min zalik. Sebab itulah azab Allah ni bila-bila masa aja. Azab Allah ni diturunkan bukannya waktu kita sedar. Sebenarnya waktu kita tidur tu, waktu kita leka lalai, waktu tu lah azab Allah akan turun. Video ni bukan untuk nak salahkan siapa-siapa, nak kita sama-sama berfikir. Kalau ada manfaat, sahabat-sahabat dan tuan-tuan perempuan yang lain, bolehlah share video ni. Jangan lupa follow, subscribe, like, komen. InsyaAllah. Kalau ada idea apa-apa video untuk seterusnya, komenlah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.